Masak apa tu? Rugi yang mana tak pernah makan. Jom saya kongsikan satu masakan kampung yang menjadi favourite saya, iaitu sambal ikan air. Makan pula dengan nasi lemak memang sedap. So mula kita gaulkan ikan air dengan garam, serbuk kunyit sampai rata. Lepas tu kita boleh gorengkan dalam minyak panas sampai garing. Nak sedap lagi sambal kita ni, kita rebus dulu ikan air ni, lepas tu baru goreng. So air rebusan tu kita boleh gunakan dalam sambal. Next, guna minyak yang sama, kita tumiskan bahan kisar ni. Untuk bahan tumisan kita kisarkan bawang besar dan 2 biji, 7 ulas bawang putih, sedikit halia, cili kering ikut kepedasan. Yang mana makan belajar nak letak pun boleh. Sedikit ikan bilis, sedikit air, kisarkan sampai lumai. Tumiskan bahan kisar tu sampailah cili tu betul-betul masak. Perasakan dengan air asam jawa, nisan keret ataupun gula, sedikit garam secukup rasa. Lepas tu kita boleh sambung tumis. Kalau agak kering, kita boleh masukkan air 2 ke 3 kali, sambung tumis sampai pecah minyak. Dapatkan macam ni. Lepas tu kita boleh masukkan ikan yang kita goreng tadi. Gaulkan sampai rata. Akhir sekali kita boleh masukkan irisan bawang Holland dan kita masakkan sampailah bawang tu agak layu. Bila rasa semua dah balance, kita boleh tutup api dan makanan siap untuk dihidangkan. Siaplah resepi kita hari ini, sambal ikan air ataupun orang panggil ikan tongkol. Makan pula dengan nasi lemak yang cukup rasa, memang sedap daripada ikan bilis. Rasa yang balance, ada rasa pedas, manis di hujung lidah, memang kena makan dengan nasi. Nak makan dengan roti ataupun lempeng pun sedap. Untuk lebih lagi banyak resepi, boleh follow, like dan komen. Jom makan!